Assalamualaikum, hai korang. Hari ni saya tunjukkan sebuah rumah corner lot di Kuping. Jadi keluasan dia sangat luas, 42x75. Mari kita tengok. Jadi ini adalah porch area dia. Kalau boleh tengok memang sangat luas. Kemudian dia sambung ke tepi bahagian corner lot dia. Yang tepi ni lebih kurang 22 kaki lagi ada kelebaran dia. Dan memang luaslah sampai panjang ke belakang. Jadi memang sesuai lah untuk tempat berkumpul. Ramai-ramai pun boleh kan. Kemudian kalau kita nak buat tempat garaj lagi pun boleh letak 2 hingga 3 kita lagi kat sini. Okay, ini ialah area dalam dia. Memang baru dia cat, baru dia renovate. Dan untuk living area dia ada 2 sliding door lah. Jadi sliding door depan dan sliding door tepi pun ada. Jadi memang sangat baguslah pencahayaan rumah ni. Okay, ini ialah dining area dia, memang sangat luas. Pencahayaan pun bagus. Ok, mari kita tengok bilik dia. Ini adalah master bedroom dia. Memang sangat luas lah. Boleh muat king size pun, bed pun boleh. Kalau letak tempat boleh letak storage pun masih banyak. Dan untuk bilik ni dia ada master bathroom dia. Ini ialah bilik kedua untuk rumah ni. Boleh muat dalam queen size bed ataupun 2 single bed pun boleh lagi. Ok, mari tengok kat belakang. Untuk rumah ni dia ada satu shared bathroom lagi di sini. Ini adalah bilik ketiga dia. Okay, memang bilik belakang ni memang sangat-sangat luas lah. Ada pencahayaan dia yang terang. Ada sebab ada 2 tingkat kat sini. Boleh muat queen size bed pun masih boleh muat. Okay, ini ialah dapur dia, area dia. Jadi dia ada dah countertop di sini. Dan dekat belakang ni dia ada lagi area dalam senang kaki. Okey, jadi kita tengok tadi rumah ni. Area dia memang sangat luas. Ada banyak lagi tempat nak extend. Sekarang ni harga ni, rumah ni dijual dengan harga RM260,000. Memang sangat murah. Jika anda minat boleh hubungi saya sekarang. Terima kasih.